Hai, Assalamualaikum. Salam Aidilfitri daripada Pak. Hari ni Pak datangkan ni. Ni korang punya yang dinanti-nantikan. Tapi sebelum Pak meneruskan cerita si Ba'a ni, Ba'a, jom kita selesaikan masalah dengan diorang ni. Hari tu diorang marah aku, katanya aku mencelah. Diorang tahu tak yang masa hari tu, Ba'a, kau cerita apa yang jadi dekat handphone kita ni? Macam nak runtuh. Macam ribut dia kau-kau punya. Tengah borak-borak, boom, meletup sana. Bunyi motor racing lah, budak-budak mercon bola. Aduh. Dah lah masa tu kita baru first try kan kat sini first kan. Try, betul. Aku rasa rapat sikit, kena rapat sikit ni. Jadi kat situ kan kawan, sebenarnya masa tu nak menyediakan, orang kata, kualiti lah untuk korang. Sebab tu suruh Ba'a stop kejap. Sebab ada masa tu kereta lalu Ba'a. Ya betul, kereta dengan motor racing budak-budak tahu lah. Diorang marah Ba'a, cakap kau. Jangan marah kawan. Saya sendiri pun terkejut. Macam KLCC dengan macam bola dia. Memang kuat. Tapi rupanya tak masuk. Yang kita kat sini dengar jelas kan? Jelas. Tak jelas. Masuk rupanya. Tapi tak apalah. Tak kisah. So kalau salah minta maaf. Tapi sekiranya ada yang salah dengan juga maafkan korang. Alright, hari ni kita jangan cakap banyak. Hari ni datangkan Ba'a hari ni dalam cerita Karaoke Bunian. Itu dia. Assalamualaikum. Sebelum tu kita teruskan, nak ucapkan selamat Hari Raya Mak Azai Batin kepada semua sahabat-sahabat. Terima kasih kerana masih lagi support Pak Channel. Pak Channel yang penting. Okey, sebelum tu kita tengok tempat kita ni. Lawa lah hari ni. Tempat ni disetting oleh makhluk. Macam biasa Ba'a, makhluk dia tak bagi kita kerusi. Dia suruh kita duduk bawah katanya. Dia suruh kita santai malam ni. Makhluk. Dan kepada follower dan follower saya kan, saya minta maaf lah sebab dah 3 kali kan dipanggil sebab saya ada hal yang tak dapat dielakkan. Maklumlah dah tua ni macam-macam hal ada. Hari yang kedua itu sebabkan kolam ikan tilapia saya dia punya gas ya, orang panggil gas. Gas dia tu terpadam. Mampus 4 ekor ikan. Engkau belikan ikan tilapia merah. Tak ada lauk. Itu aku kerja kan. Tapi bukan cerita tilapia kita tak ada cerita tilapia. Cerita ni teruskan Karaoke Bunian. Ceritanya bermula macam ni. Saya biasa selama dah 18 tahun saya buat DJ mohon kahwin. Jadi orang call. Jadi satu hari tu adalah Sabtu malam Minggu, hari Jumaat. Yang Pak Cik ni call hari Jumaat. Dia call pukul lepas sembahyang maghrib Lepas maghrib dia call saya. Ring bunyi. Lepas tu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Encik Ba'a ke? Ya saya. DJ Ba'a ke? Ya cakap. Ngapa bang? Ini saya Pak Cik ni nama Sulaiman. Aku ingat lagi Sulaiman. Saya Cik Sulaiman ni, dia kata nak pakai karaoke Cik Ba'a Sabtu malam Minggu ni. Kebetulan kosong. Jadi saya cakap boleh lah. Dia kata berapa harga. Saya mula-mula cakap 550 lah. Lepas tu dia kata okey tak apa, saya akan tambah lagi 50. 600 saya bagi. Janji saya nak DJ Ba'a. Okey, jadi saya pun confirm lah. Okey, lepas tu cakap dengan dia, Cik, kat mana saya nak pergi ni? Alamat rumah ni bagi location. Tak apa, dia kata, awak tahu tak jalan pergi Pertak? Saya pun cakap tahu. Lepas pada toko India nanti saya akan tunggu awak dekat situ. Aku pun kan lepas pada toko India. Okeylah, tak apalah. Okey pakcik, cakap. Kenalah hari kejadiannya. Lepas maghrib aku ni pun siap-siap. Jalan kona sampai kat toko India. Lepas toko India aku tengok ada seorang pakcik. Dia pakai baju warna biru, warna hijau. Dia mungkin tahu aku tau. Tahan, aku berhenti. Cik Sulaiman ke? Ya. Dah lama pakcik tunggu sini dah. Lambat kau sampai. Tu lah cik, cakap. Dia normal macam orang biasa. Dia naik cik, jom kita jalan, cakap. Elok-elok bawa, jangan laju-laju. Aku pun jalan terus. Jalan sampailah satu kampung.
Bila aku tengok situ kan, orangnya semua baju biru ni. Biru hijau. Hijau. Bersilap, minta maaf. Baju hijau. Aku cakap, mungkin tema keluarga. Tema. Aku pun pasang meja tengok, cik, kat mana saya nak pasang ni? Okey, kat situ. Dengan kemah cukup, orang ramai. Wah, aku cakap meriah malam ni. Meriah sedap aku nyanyi ni. Jadi aku pun biasalah pasang wayar apa semua siap. Tapi yang sampai je aku tu, dia orang tolong semua. Tak kira kecil, tua, muda, semua tolong. Tolong kat barang. Aku cakap, wah, bagus kampung ni. Yang aku tidak ada fikir nak tanya kampung apa, tak apa, tak tahu lah. Aku pun pasang. Dia kata sekejap lagi Kang ni pengantin nak tepung tawar. Malam renjih malam, aku pun pasang lagu pengantin. Tengok orang ni tepung tawar orang ni. Aku cakap dia bagi senarai nama dalam 10 orang. Daripada atas sampai aku tak kenal orang tu, aku sebut je lah. Pakcik Sulaiman, bini dia, lepas tu pengantin belah perempuan, belah lelaki. Keluarga dia orang. Keluarga semua siap. Habis semua dia kata okey. Habis dia kata bang, apa lagi? On. Aku buat macam biasa lah. Okey. Akulah Mak Jais, akulah Ramli, akulah Jabridin, Jamal Abdillah, semua aku. Aku buat nyanyi. Lepas tu ada satu pakcik tu, dia ragut juga. Baju hijau juga. Aku cakap, kampung ni tak ada baju lain ke? Baru aku perasan. Aku pandang, takkan semua baju hijau. Separuh sebelah sana, kemah sebelah sana, perempuan di belakang aku ni belonggok anak dara. Bukan main lawa betul aku cakap. Kalau tak kuat fikir orang rumah memang tergoda. Betul serius cakap. Memang lawa betul. Bang, main lagu bebes dia kata. Aku cakap okey. Lagu apa nak dia? Aku ingat lagi mula-mula first aku nyanyi lagu apa? Andai dapat keundurkan masa. Macam mana? Dalam musikku merajuk seketika. ASL. ASL. Aku cakap, dia orang suka tengok gelak, tengok. Aku cakap, siapa nak menyanyi, saya benarkan menyanyi. Kalau saya buat selama 18 tahun, sepatutnya saya cakap DJ lain lain. Kalau tak ada siapa menyanyi, saya sendiri akan menyanyi. Aku nyanyilah lagu Jamal Abdillah lah, lagu pengantin, lagu Ramli, Ahmad Jais semua. Kini hatiku telah tertawan. Pakcik tu minta, "Dik, pakcik bagi kau RM10 kalau kau boleh buat lagu Ahmad Jais, Lambaran Takhir." Sekali. Memang makanan aku kan. Bisikan keluhan hasrat hati. Wah, pakcik tu goyang kaki kau. Siap tepuk ni. Aku tengok dia tepi aku. Dengan kursi dia, dengan air. Aku ingat lagi dia minum air oren. Wah, pakcik tu. Habis je dia terus suruh, "Nah, Dik, RM10. RM10. Terima kasih cik. Saya tak minta. Tak apa, pakcik mana sedekah." Dia pun duduk. Dia faham orang ramai datang. Aku macam biasa lah. Okey, selamat datang. Assalamualaikum kepada tuan rumah apa semua. Komplit orang datang. Dia pun layan lah. "Dik, makan tau," dia kata. Serupa macam kita. Sama Tak ada kurang pun tak ada. Lepas tu tapi kompang. Aku berhenti sekejap. Aku cakap okey, kita beri laluan kepada pasukan kompang kita. Mak Datuk, daripada makcik tu sampai ke orang bawah ni, aku cakap dia orang ni tidur di rumah ke? Bukan main lawa. Memang aku tergoda. Cuba kau gambarkan sikit macam mana rupa dia orang ni. Dia memang putih melepak dengan hidung mancungnya, dengan kening lebat macam aku ni. Kening lebat dengan muka dia tu. Aku tak boleh gambar. Memang lawa. Memang dia macam anak patung tu. Macam anak patung. Takkan aku cakap, lawa ke sini? Ini peranakan apa ni? Kacukan Belanda ke? Tapi semua elok. Dia angkat. Dia macam style dulu, tu tak? Style dulu. Tahun 80-an. Ambil tu, dulang hantar. Kalau dulang yang lama yang bunga-bunga tu ke? Ya, bunga-bunga tu dulu. Yang warna merah. Ya, kau ingat tak pinggan putih yang ada bunga-bunga tu? Ya. Aku cakap, ini lama ni. Tidak pula aku tanya kata orang rumah kata, "Dik, jangan lupa makan. DJ makan, awak makan." Aku pun makan. Nasi, lauk ayam macam biasa semua. Jadi aku tak ada makan ayam. Kau beritahu lah biasa aku punya perangai. Aku ambil kuah pejeri nenek tu. Sedap betul ni aku cakap. Ada pula sayur kampung. Aku rasa petai dengan sambal belacan. Badal. Udah dah kenyang ni, sambung balik menyanyi. Masakan dia orang sama macam kita ke apa? Sama. Cuma ada satu lain. Pucuk ubi tu dia buat campur dengan pucuk betik.
Pucuk ubi campur pucuk betik dia buat macam apa? Alah kata orang apa? Pecal. Pecal, bukan pecal. Dia macam rebus-rebus biasa tu. Aku cakap, ni pelik ni. Cuba makan. Aku pun bedal makan. Dah makan kenyang, nyanyi balik. Nyanyi. Yang bagus, cakap cik, saya tak biasa usap okok danghil ni. Okok Salem. Okok Salem dia bagi aku. Ni, okok ni ada. Alamak, cik tak boleh cik. Salem ni sejuk cik. Bukan Salem dah lama ke tak ada? Salem dah lama tak ada. Jadi aku tak terfikir tu. Cakap, saya tak esok aku ni cik. Cakap, habis awak esok okok apa? Aku tunjuklah kenyon bongok aku ni. Okey. Dia angkat. Ada jual kedai? Ada, aku cakap. Oh, sini tak ada, dia kata. Aku cakap, okok apa pula? Ada abang tu bagi. Adik, okok ni boleh? Danghil 12 batang. Mana ada lagi? Kau ingat tak lu? Serius saja lah tu. Serius. Ni lillahi ta'ala ni betul serius. 12 batang. Aku cakap, ada lagi okok ni. Mana beli bang? Ada kedai depan lah, dia kata. Wah, aku cakap, dia betul ni ada lagi simpan. Jadi aku tak ada tanya apa-apa. Mungkin rokok keluaran terbaru ke kan. Aku pun hisap. Wah, rasa memang aku cakap ini dah lama ni. Sedap. Dah 12 lah? Ya, 12 batang. Oh, yo. Aku pun hisap. Lepas tu kata pakcik, dek, on lagu. Aku pun buat lagu pengantin apa semua. Buat mak dia ni apa semua. Tapi aku suruh diorang menyanyi, seorang pun tak nak menyanyi. Mati aku malam ni, aku cakap. Selalunya kalau pergi orang kahwin, tak ada orang menyanyi, aku sendiri akan menyanyi. 35 lagu confirm. Selamba kan? Selamba sampai pukul 12. Aku cakap dengan dia, cik, satu benda saya nak minta boleh cik? Sebab tak ada orang menyanyi. Benda tewak ais. Boleh cakap. Tewak ais saya. Tak ada tewak ais tak boleh. Boleh dik. 2 jak sampai kau. Aku cakap, ini perli apa ni? Bukan memang ni. Dia bagi aku cakap, okey, ini untuk DJ, jangan usik. Seorang pun tak usik air aku tu. Aku panggil ada budak, ada besar-besar anak kau tu, koyum. Dek, menjawab dek ni. Pakcik nak minta cawan ada. Baik pakcik dia. Dia ambil bagi aku cawan. Cawan tu warna biru, warna hijau. Aku cakap, ini orang ni minat hijau ke apa ni? Aku memang pelik ni sebab orang datang separuh sebelah sana, belah kemah dia ada dalam 5 kemah. 2 kemah baju biru semua. Yang 3 kemah lagi semua baju hijau. Aku cakap, kampung ni tak ada baju ke? Takkan hijau semua. Jadi ialah pengantin aku ni ada silat. Aku pasang lagu silat macam biasa. Silat dia memang lain. Cantik Macam, kau ingat tak kalau macam cerita lama Piramli dulu, dengan bunga tu. Ui, aku cakap ini. Bang, tanyalah ada abang tu, bang, kalau belajar sini boleh? Oi, bukan sehari 2 ni dik. Bukan sehari 2 boleh belajar ni. Cakap, oi, ngapa bang? Oh, tengok bunga dia. Bunga dia keris tu 7 lok. Aku ingat lagi 7 lok. Selalu kalau mau orang kahwin kan, kalau keris tu dia kayu kan. Ini tidak, keris betul. Yo. Keris betul. Tapi dia orang, orang otai-otai kan. Bila bersilat tu dia tak ada macam budak sekarang pupak nak bantai, tak ada. Cuit. Bunga-bunga, cuit. Orang bersilat ni orang tua ke orang muda? Orang tua. Dia bersilat, bunga dia cantik. Dia macam cuit je. Dia rentak macam tu. Dia tak ada macam tu. Dia tak ada macam budak-budak sekarang ni pupak mengaruh. Terbang sana. Jadi aku pasang lah. Aku pasang muzik karaoke. Pasang balik lagu. Last penutup nak penutup kes aku lagu Saripah Aini. Wah, di manakah mustika hati. Lagu lama. Kau nyanyi? Aku nyanyi lah. Siapa nak nyanyi? Aku nyanyi. Habis nyanyi, dia tak bagi aku balik. Dia kata, dek, tambah sikit boleh tak? Dah setengah jam lagi. Sampailah ke pukul 1 pagi. 1 pagi. Bila dah sampai pukul 1 pagi ni, aku cakap, oi, kan aku nak balik dah seorang ni. Tak apa, jangan takut, kami teman. Dia kata, selega aku. Nak keluar gang, lega. Jadi aku pun macam biasa lah. Dah habis buat karaoke, dia jemput makan lagi. Dia bagi kepek-kepek. Aku cakap lah tu terang, saya mana ada gigi. Cik, ni tak apalah, makan apa yang lembut ada. Ada kuih putu. Putu bambu. Bukan putu kacang yang lama. Putu mayam kan? Bukan, dia putu kacang. Kalau orang buat kuih ni tu putu ni hijau. Boy, sedap betul ni. Aku bedal aku minta bawa balik. Masakan dia orang semua apa rasa dia bah?
Sama-sama macam kita. Sama, memang tak ada lain. Ayam masak merah, daging masak hitam, dalca tu. Lepas tu sayur, buah tembikai. Tembikai masa tu buah tembikai kuning. Aku cakap ni tak boleh bang. Kalau saya kena tembikai ni langsung tak boleh nyanyi bang. Jangan dia kata. Balikkan orang makan. Kau tahu tak dia bagi goodies kata orang? Goodies tu apa benda? Okey. Aku nak kata pelik pun tak pelik lah. Dalam goodies tu tasbih satu. Bunga telur lama tu. Kau ingat tak yang kepit stapler? Okey, lama style ni. Lama style. Wow, aku cakap ini baik ni. Dalam tu ada 1 biji gelas. Sampai hari ni ada kat rumah aku tu gelas tu. Apa saya tak bawa? Aku simpan. Sampai hari ni. Cuma serpis sebelah je tinggal. Sebelah lagi jatuh pecah. Dia kerja anak aku. Tapi aku simpan tu. Jadi nak jadikan cerita, okey habislah bab dalam karaoke ni. Aku siap. Tak ada aku kemas. Aku gulung-gulung. Orang ni angkat. Aku cakap, oi bagus lah kampung. Dia orang bersikap gotong royong lah. Memang daripada kecil sampai ketua. Memang macam tu. Oh makcik-makcik tanya kau berapa karaoke berapa. Dia macam biasa. Macam aku tak ada syak apa-apa sebab dia kata okey berapa. Aku cakap saya ambil 500. Jalan 500 macam tu. Sebab kat Pertak ni jalan jauh. Saya guna minyak. Memang dia kata okey kita orang bagi 600. 600. Aku borak-borak dengan makcik tu sampailah pukul 3 pagi aku berborak main pasal. Dah kemas-kemas tadi 1.30. Berborak dengan dia orang ni seronok sampai pukul 3 pagi. Aku tengok jam dah pukul 3 dah. Besok nak pergi mau kahwin lagi. Minta maaf lah cik, saya ni nak balik dah. Cakap ya dia kata. Terima kasih banyak kami satu keluarga ni ucapkan ribuan terima kasih. Baru aku terpandang, oi. Semua hijau. Masa tu aku tak syak apa-apa lagi. Wow, hijau makcik, mak dia, anak. Siapa yang keluar rumah, masuk rumah? Pengantin pun baju songket hijau. Pengantin lelaki, pengantin perempuan, dia pakai songket tu hijau. Aku cakap, memang gempak aku rasa. Lain tak ada, kau tahu lah style aku. Cakap, ni peminat hijau ni. Mesti peminat hijau. Kau tidak takkan macam ni. Jadi, tak ada bercerita lah. Dan aku dah siap-siap semua. Salam. Ada tak salam rock tu? Gitu tu. Macam ni. Ada juga? Ada. Jangan kata tak ada. Ada. Ini yang aku tengok sendiri. Salam. Budak-budak member. Bang, best abang nyanyi. Yang salam macam gini, orang muda ke orang tua? Orang muda. Terima kasih bang. Memang best lah bang. Kalau saya kahwin nanti saya panggil abang lagi. InsyaAllah lah aku cakap. Kalau ada rezeki abang datang sini, abang datang lah cakap. Makcik cakap, dek, Bella tadi makcik suka lagu apa? Bukan ni apa? Siapa ini? Bukan JK Misah. Aku kecewa. Dengarlah iramaku. Suka makcik tu. Tapi lagu dia memang sana berbelik. Memang aku nyanyi lagu Seri Banang. Atas permintaan lagu Seri Banang. Semua lagu lama-lama Patah Hati. Lagu Patah Hati. Lagu lama. Mujurlah aku benda ni aku minat kan. Patah Hati, Seri Banang. Lagu Ar-Azmi. Pakai baju kancing lah suas. Itu lagu tu. Lagu apa? Ni lagu Joget, lagu Datuk SM Salim. Semua aku nyanyi. Jadi aku cakap, orang sini memang minat karaoke. Aku tak terfikir yang itu kampung dia tau. Betul tak terfikir. Jadi aku ni syak ni bila tak nak balik. Aku cakap okey, saya ni nak balik dah cik. Ikut pintu mana? Jom dia kata. Dia ikut depan. Dia naik motor Honda 70cc. Warna pun biru. Aku ingat motor tu. Kiranya kira macam kalau dunia bunian ada motor, ada kereta juga ya. Komplit. Jangan kata tak ada. Ini yang aku tengok depan mata aku sendiri. Dia pun start brom. Ikut saya ya. Tapi dengan satu syarat. Sampai di pintu gerbang jangan pandang belakang, dia cakap. Ini yang tuan rumah cakap aku dah apa hal ni? Nak ya tak ya ni aku cakap. Dia kata sampai kat pintu gerbang jangan pandang belakang ya. Nanti tak tu berjalan, dia kata. Aku cakap okey. Aku mungkin takut dalam hutan ke apa benda kan. Jadi awak tak pernah masuk. Aku pun jalan. Aku perhati dia.
Laju motor dia kongok. Dia motor sedap lah. Awak lekam. Mana boleh laju? Cik, jangan laju sangat, cik. Dia kata, kan saya tak jumpa. Ada ni. Dia selalu bawa. Dek. Sampai pintu gerbang dia berhenti. Jangan pandang belakang ni. Dia kata. Pintu gerbang tu? Dia pintu gerbang macam pintu. Macam aku nak masuk mangkau ni. Masuk mangkau ni kan. Okey, tapi boleh keluar kereta. Motor masuk. Ada motor yang masuk. Masa aku beli selisih tu ada motor masuk. Ada kereta ada masuk. Laluan masuk ada keluar. Ada laluan masuk keluar. Tapi sampai kat pintu gerbang tu, itu yang dia pesan. Jangan pandang belakang. Jadi aku pun cakap, okey cik, okey. Sebab aku fikir kalau aku pandang belakang kan mungkin dia dah terpeh ke mana ke, sempang mana ke. Tak syak apa-apa. Jadi dia pun salam. Dia turun motor, dia kata, okey dek, terima kasih banyak-banyak keluarga acik. Belah lelaki, belah perempuan puas hati dengan persembahan kau. Terima kasih, kau jujur, dia kata. Kau datang, kau jujur. Kena jujur lah cik. Cakap saya cek rezeki macam ni nak bagi anak bini makan. Dia pun nuduh aku. Dia ambil kat beg duit, dia tak ada bagi campur surat. Pap, 100, 200, 300, Cash. 400, 500, 600. Ini dia hadiah, dia kata. Terima kasih banyak-banyak ya. Gunakanlah duit ni elok. Dia pesan dengan aku, gunakanlah duit ni elok-elok. Jadi aku cakap, insyaAllah saya mau nak beli barang rumah tak ada ni. Aku cakap, aku cakap terang je. Gula dah tinggal sikit beras. Tak apa, insyaAllah dapat beli katanya. Okey, aku pun jalan. Okey cik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku ni tak ada nak memandang-mandang dah. Min, sebab aku nampak lorong tu ni. Aku keluar ada pintu gerbang tu, jalan biasa. Jalan kita nak pergi Pekan. Nak Pekan Kuala Kubu. Daripada Pertak turun bawah. Turun bawah tu aku jalan pergi je. Sampai aku kona sampai dekat apa tu Jabat Hutan. Aku berhenti. Baru terfikir. Aku ni turun kat mana tadi? Baru aku terfikir tau. Aku kona balik kat lorong ke tepi dah. Aku kona balik, aku pusing. Tokong India. Aku cakap memang sah sini aku ambil pakcik ni. Nanti aku bagi kau gambar dia. Guys, gambar dia ada. Sekejap lagi kita tunjukkan dekat dia orang Bila aku sampai, aku cakap, sini pakcik tunggu aku. Tapi bila aku pandang atas ni, bapak-bapak pokok berbukit. Mustahil aku turun sini. Macam mana aku naik? Memang betul-betul aku terkejut. Aku tepuk. Aku ni mimpi ke? Tapi duit aku pegang. Keluar duit 600. Betul. Tak apalah. Hati dah tak sedap ni tau. Hati tak sedap. Aku kona. Aku jalan masuk jalan Papecah. Sampai dekat sekolah menengah Papecah tu, hati aku teringin nak tengok duit. Sekolah sini. Sekolah ni, sekolah menengah ni. Aku keluar. Kau tahu apa yang ada? 100, 200, 300, 400, 500, 600. 100 tinggal. Kau tahu tak 5 keping tu apa? Kertas. Daun getah. Demi Allah. Yang 100 tadi tu duit betul? Duit betul. 5 keping tadi ni duit getah. Duit daun getah. Daun getah. Tapi lebar-lebar macam duit 100 tu. Cantik. Aku cakap, ui, mana duit aku tadi? Kata aku cover lah semua. Takkan tak ada. Cicir ke? Kata aku. Awak dah lah tak ada duit. Kata aku dah cicir pula. Ini kena game ni tu lah. Pakcik tadi bagi memang betul-betul depan mata aku. Aku konang balik ni. Jalan pergi Pertak. Mana tahu duit aku cicir situ. Aku berhenti. Kau pergi lagi sekali? Aku pergi. Aku pergi balik tengok mana tahu duit cicir. Aku berhenti tadi kan. Sebab aku tengok ke atas tu, aku berhenti. Tak ada pula. Tapi masa aku sampai di situ, meremang. Aku cakap, hantu ke ni? Tak apalah. Bawa. Ben jalan. Hati sedih lah. 600 tinggal 100. 100 tak ada rezeki aku lah. Aku cakap, memang nasib tak ada lah ni. Aku cakap, cubalah nak call Pakcik Sulaiman ni. Nombor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan. Serius ah. Aku call balik, tak ada dalam perkhidmatan. Sebelum kau pergi tempat itu, nombor tu dia call kau selalu? Ya, dia nombor call aku, call itu. Aku call dia pun dia angkat. Selepas aku dah hilang duit tadi ni, call, nombor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan. Aku cakap ini, patutlah orang tua ni tak bagi aku location. Nak location apa?
Nombornya tak ada dah. Tapi aku cakap macam mana aku dapat tadi. Aku tak berhati. Balik rumah. Sampai rumah aku pun masuk bank. Isap pokok. Menung. Tadi 600. Kecewa lah. Tinggal 500. Bila aku cakap bising lah mem besar ni kan. Tinggal 500, tinggal 100. Aduhai, aku cakap hilang pula 500. Tak apalah, tak rezeki. Besok aku bangun pagi. Tak ada aku cerita dekat rumah, tak ada. Kat anak bini aku tak ada. Aku pun start motor. Pergi aku ke Pertak tu. Pergi aku bawa motor. Mana tahu cicil 500 lagi. 500 rugi besar apa. Macam awak ni dah tak ada duit ni memang 500 gau kepala. Dah lah penat nyanyi. Tengok awik lawa lagi. Aku cakap aku betul nasib tak ada. Tak apalah, balik aku terus pergi pasar raya MSM tu dekat Rasar tu, dekat pasar. Aku beli beras. Nak beli lebih tak boleh. Beli beras, beli minyak, beli gula 3 kilo. Aku pun bagi duit 100 tu. Betul-betul 3 keping 100 tu. Aku pun bagi duit 100. Dia bagi aku kurang. Aku balik lah. Balik buat yang beras gula. Yalah. Yang duit semalam hilang yang 500. Ya Allah, macam mana boleh hilang je. Tak tahu aman tadi ayah godek. Aku tak cerita pasal aku pergi kampung tu lagi. Tak apalah, tak rezeki tu katanya. Aku duduk bilik sokok. Aku nak keluarkan Kimi, anak aku kecil, dia nak beli aiskrim. Minta RM2. Aku pun buka duit. Duit 100 tadi ada balik lebuk aku. Aku cakap, tadi aku dah bagi ni. Memang serius aku dah bagi. Tak apa. Aku tak berhati lagi. Aku beli pampers mak aku. Aku beli pampers 2 bundle. Aku guna duit 100 tu. Aku cakap inilah kot. Aku guna duit 100 tu. Masa tu kau syak tak yang duit tu ada balik? Yalah, terkejut. Mana datang 100 lagi? Okay, mula-mula tadi kan kau dah guna. Aku dah guna. Kau nampak 100 balik. Okey. Agak-agak kau syak tak ini ibu duit ke apa ke? Tak ada, aku tak fikir tu. Aku cakap ini duit apa, duit macam tadi ni. Tak apa, aku pergi beli pampers, aku guna. Nak pecah duit lah senang kan. Nak suruh 100 kan mana orang nak cari muka orang payah. Aku pun bagi pampers 2 bundle. Dah 2 bundle, aku pun ambil duit. Masuk beg duit. Inilah beg duit aku. Bukti je. Beg duit bongok aku ni lah. Ni lah dia. Beg duit bongok. Tunjuk ni beg duit ni. Inilah beg duit kesayangan aku ni. Dalam ni lah 100 tu duduk lah. Dalam ni 100. Duduk 100. Macam ni lah 100. Masuk 100. Jadi lepas aku beli pampers tu, duit tu tak ada lagi tau. Duit 100 tu. Aku masuk baki pampers tu. Yalah, aku beli dalam RM28. Baki 100 baki berapa? Sebab pakai kira matematik bodoh. Jadi bab kira matematik ni memang fail. Gagal masa tu. Jadi aku pun balik rumah. Aku buka duit. Terletak 100 tu balik. Aku cakap ini duit apa ni? Patutlah aku hilang 500. Agaknya ini ganti. Jadi aku cakap hari tu aku pergi kampung mana ni, kampung Bunian ke apa. Aku tersebut sendiri. Bila aku sebut benda tu macam satu benda angin tu kuat ke muka aku. Sejuk. Aku ni ke kampung mana aku pergi ni sebenarnya ni. Tapi tak apalah, rezeki Allah nak bagi kata aku. Tak apa. Aku pun beli lagi barang-barang. Tak putus-putus, duit 100 tu tetap ada. Aku beli rokok, aku beli barang-barang rumah. Apa yang aku nak, aku ambil. Datang balik 100. RM89 aku ingat. Aku beli barang dekat Econ Safe tu. RM89. Memang dah sah dah. 100 aku letak. Aku pun tak ada cakap dengan sesiapa. Aku pun dah beli barang bawa balik. Naik van bongak aku lah. Van Alphard aku dulu. Balik rumah. Lepas rumah aku pergi dapur. Aku buka. Terletak 100 lagi. Memang betul-betul terletak. Aku cakap ini memang aku sayang betul ni. Bagus ni. Duit dia bagi ni. Memang rezeki ni. Cakap mungkin Allah nak bagi. Aku pun apalah. Lipat aku konon. Lipatnya lipat. Beli barang. Apa yang aku nak lah. Duit 100 nak beli lebih 100. Lebih tak boleh. Aku belilah barang-barang kena macam bawah pada 100 lah. Bawah 100. Aku belilah baju. Kau tahu. Baju RM18. Baju lepas tu seluar bandel.
Aku cakap kan buat orang ni orang baju bandel tak bagi balik duit ni sekarang. Aku bagi, cuba bagi 100. Aku bungkus-bungkus, masuk je kereta aku buka. Confirm ada lagi 100. Aku cakap memang rezeki aku ni. Memang rezeki. Ini bukan tertipu kawan-kawan. Ini betul-betul terjadi pada saya. Jadi bila dah tengok macam tu, setan mulalah mengasut. Yang aku ni pun tak ada tunggu lama lah. Mimpilah malam tu konon nombor Eko Dah macai MKT. Minum sekejap kawan-kawan. Haus. Kenapa kau boleh pergi MKT, Okey, tu sekarang. Aku pun belilah. Kang duit ada balik, jangan risau. Wah, 10 Magnum MKT. Magnum RM10, Toto dengan kuda. Aku pun beli 3. Main lagi. Main nombor kau kereta ya. aku 7435. Kereta Avanza aku. Kalau van aku tu WCX 4582. Aku pun beli 2. RM5. Kena ni kerang besar. RM5 pakai duit 100 tu. Duit 100. Besar ni kata aku. MKT 5, 10, 12, 20, RM30. Wah, besar ni. Kalau kena ni kata aku. Mana tahu lak duit ni. Aku pun bayar dengan tanpa ragu-ragu. Selamba je. Ramba ambil. Oh, dia bagi-baki. Aku letak. Tak heran lah kan. Aku pergi tepi surau. Sekali aku buka, tak ada. Kuang. Mana pergi duit ni? Aku tutup balik. Aku buka. Alamak, aku cakap apa hal tak ada ni. Tak buat hati. Aku pergi tadi tanya dengan Amoy tu. Amoy dekat Batang Kali. Moy, tadi saya kasih you berapa? 1 latut mah. Mana itu wang ada lagi ya? Saya sudah campur, mana tahu, dia kata. Aduh, aku cakap. Keluar aku balik. Aku buka bagi duit. Confirm tak ada. Alamak, aku cakap baki nombor je. Alamak, aku cakap tak apa dah jalan. Aku pun jalan balik. Lagi sedih lah. Benda tak ada. Balik rumah buka beg duit. Aku pun ambil beg duit ni. Buka. Ada dah nak. Tak ada. Memang bukan rezeki aku lah. Aku cakap memang silapan aku. Aku ambil nombor Eko. MKT aku ambil habis. Kesalnya Allah aja yang tahu. Menyesal kan? Menyesal. Aduh, aku cakap memang kesal betul. Jadi nak katakan apa, benda dah jadi kan. Tengoklah keputusan madam. Hapah pun tak naik. Hapah tak naik 4582. Yang 7435. Satu hapah pun tak naik. Nombor tak naik, duit hilang. Aduh, kakak memang bodoh betul aku ni. Lahai ikut orang saya nak. Itulah dah tamak kata orang. Dah tamak nak tamak lagi. Dah dibagi senang nak ni. Aduh, hai aku cakap memang nasib aku malang. Jadi nak jadi cerita. Kau ingat tak masa tu aku pakai motor aku tu motor Yamaha Cup. Yang lampu 4 segi. Membawa hati yang luka. Isteri minyak motor Azura sedih. Kau tahu aku lalu mana? Aku lalu 12.45 dekat pukul 1 pagi dah. Ui, malam. Aku lalu dekat ni KKB ni. Daripada traffic light nak masuk apa pecah ni kan. Sampai betul-betul depan surau tu, masjid tu, surau apa pecah ni. Surau tu. Motor aku. Sudah, kata aku. Dah duit tak ada. Motor mampus. Aku cakap apa hal mak ni? Buka tangki kosong. Kocik. Ini aku cakap bahana lah ni. Nombor macam laka. Betul aku cakap bahana duit nombor memang bodoh. Marah betul lah. Marah betul aku cakap. Aku tak kursi. Celaka betul lah macam ni cakap. Keluarlah. Aku tengah leka-leka. Tadi aku ingat aku nak tolak. Keluar satu makcik. Bongkok 3 ni. Itu betul. Surau orang pecah ni. Ni bukan cerita-cerita main-main kawan-kawan. Ini berserius. Makcik tu keluar. Mengapa dek? Minyak habis dek aku. Minyak habis. Oh ya ke? Habis balik mana? Rasa aku cakap. Katanya. Tunggu jap makcik ambil minyak.
Aku cakap, siapa pula yang tinggal surau ni? Makcik ambil minyak je, dia kata. Yelah, nanti saya bayar kat makcik. Tak payahlah, katanya. Dia membawa. Kau tahu tak? Kalau orang pergi kebun kan yang bekas siram pokok bunga. Okey. Yalah yang buka katanya. Aku pun buka. Dia pun penuh dah. Elok-elok balik katanya. Okey cik, aku pun kunci start. Oh boleh hidup cik, terima kasih cik. Berapa cik? Apalah katanya. Tapi satu syarat, dia kata. Jangan dibuka-buka tangki ni lagi. Cik takkan tak baik. Jangan dibuka-buka tangki ni lagi. Jadi aku pun baliklah. Balik bawa motor sampai ke Rasa. Seminggu, 2-3 hari, 4 hari, 5 hari, 6. Kau tak risau ke kalau dah 5-6 hari motor tu tak isi minyak? Jalan, tak jalan. Meter minyak tu mana ada kan dulu. Motor yang markup. Nak tengok mesti nak buka kan. Aku buka seat motor. Kan dia ada macam yang tepi. Ya. Penuh kata aku. Aku pun jalan. Makcik ni bagi aku bagus minyak ni. Tak makan minyak ke motor aku ni. Selalunya 2 hari dah kena isi. Aku bawa sampai dekat Kampung Bukit Rasa. Sampai Kampung Bukit Rasa aku duduk betul-betul kat bus stop tu. Kata aku, biar betul. Takkan tak isi minyak. Tak berhati aku ni. Pergi Shell terus. Pergi aku Shell Rasa tu. Aku pun stop. Dek, RM5. Dengan bangga bagi RM5. Aku buka je tangki. Asap hitam. Kondem motor aku. Air pipe. Motor aku kondem terus. Tu terletak kat rumah. Rupanya yang aku jumpa tu makcik Tok Mpunian menolong aku. Dia kata patutlah dia pesan jangan buka-buka tangki. Dah 2 kali kau ni. 2 rupanya aku dapat. Aku cakap memang aku rugi betul 2 kali. Yang terakhir pula. Yang terakhir orang dan benda yang sama. Aku bawa kereta. Bawa kereta lama aku lah. Kereta buruk aku tu. Aku ni nak mengantar kawan aku, Lily namanya. Hidup Lily tu. Sampai jalan Sungai Tua, kan air terjun yang pertama. Dia, si kawan aku ni nunggu dekat Pudu Raya. Tolong nak ambil aku. Okey Lin, kau tunggu. Nanti aku belanja lah kau. Duit minyak apa semua aku pergi. Sampai air terjun pertama tu aku nak terkencing. Betul-betul aku nak terkencing. Malam ni? Malam. Itu baru pukul 9. Jadi aku jumpalah satu budak perempuan pakai baju purple. Aku tengok menangis budak perempuan. Ngapa dek? Aku. Cik, boleh tolong tak cik? Kejap acik, kejap abang dia panggil aku. Aku perhati kat atas bawah budak ni. Hantu ke apa ke bukan? Dengan baju warna purple, bunga-bunga. Aku ingat lagi. Skirt. Ui. Skirt. Aku perhati kat takkan dia ni. Cik, power saya nak buat bukan-bukan kat saya. Habis tu kau nak ke mana? Cakap. Boleh tak saya tumpang ke depan? Naiklah kata aku. Naik. Aku berhati juga kau buat ada pistol ke apa kan mati aku ni. Tak ada. Betul dia naik. Terima kasih cik. Aku pun buka lagu Era. Sorry tau pak cik suka lagu Ramli kata aku. Aku pun bawa dia. Sampai penghujung jalan yang dekat Lombong tu, Tasik tu. Dia minta aku berhenti dia. Aku cakap, ya pasal berhenti dek? Kata nak pergi ke bawah. Tak apalah cik. Nanti datanglah kawan-kawan saya cari saya. Kan datang Pak Wan kau balik rogol kau Kang. Tak ada cik. Sekali kau lah. Cakap berhenti. Salam aku. Siap cium tangan lagi. Aku pun teruslah pergi Pudu Raya. Lepas tu balik dah ambil Lily. Jadi aku cakap, Li tadi ada jumpa Mak Ul Li. Bukan main lawa Li. Tapi laki lah Pak Wan nak usik dia. Nak ugol dia kot aku. Habis tu kau tinggal sini, aku tinggal kat tadi. Jalan, balik rumah sampai di depan rumah. Rumah aku tu masa tu belum bersambung lagi. Cuma ada bumbung je lah ke depan. Oning ke depan. Jadi aku ni buka lah pintu kereta aku tu. Aku jumpa satu batang buluh. Mana? Buluh siapa pula ni? Buluh tu satu warna gold, warna emas, satu lagi warna silver. Apalah budak-budak ni. Aku pun ambil. Aku baling tangan kiri kau, bukan tangan kanan. Aku baling dan semak depan rumah aku tu betul. Lepas je aku buang ni,
secara automatik tangan aku tak boleh angkat. Aku jadi macam stroke ni. Jam. Sudah kataku. Tak boleh angkat langsung. Sudah apa hal ni? Aku jual kereta aku auto kan. Aku panggil bini aku, cakap yang tak boleh angkat. Asal lepas buang buluh tadi, kata aku. Katanya. Aku pergi rumah bos aku, guru aku. Sahak Batang Kali. Kalau orang Batang Kali dia kenal Sahak nama dia. Kau buang apa ni? Buluh, kata aku. Masuk dalam kereta. Tadi ada jumpa siapa tak? Aku cakap lah, ada yang dengar tahu aku. Cakap tolong Mahmud, takut cemburu kan. Aku cakap ni aku tolong. Aduh rugi bak. Kalau yang silver tu dia, perempuan tadi. Yang emas tu nak bagi aku kaya. Kalau kau kerat, katanya, kau buang yang silver, kau ambil yang emas je, kaya kau. Tapi kau buang tu, tentang silver tu, kena ke tangan dia, patah. Tangan Om Bunian ni tadi, yang nak naik dengan aku tadi, perempuan tadi, menjelma jadi buluh. Jadi aku ni pagi besok, kata Sahak, cuba kau tengok pagi besok ada tak ada. Aku panggil orang Rumah Murah Ri. Kau tanya orang Rumah Murah tu. Kalau aku dibohong, aku panggil. Aku tanya orang Rumah Murah tu. Wah, malam ni baik. Ada jambu dengan memplam. Wah, main jemput makan kau. Jadi bila aku panggil orang Rumah Murah, keluarga aku, makcik-makcik sebelah, tolong cari buluh tadi. Terang, tempat terang macam ni, satu orang pun tak jumpa. Rumah Murah tu kau tanya ada tak bak ajak pun cari. Puan mencari, tak jumpa. Sampai terang dah semak tu. Aduh, aku cakap, memang bukan rezeki aku. Berubat dengan Sahak 3 hari, baru aku boleh angkat tangan dia. Jadi aku cakap, dia memang gila lah. Mula-mula duit hilang. Lepas tu motor terbakar. Lepas tu tangan jam. 3 benda aku kena ni. 3 benda. Jadi aku cakap, memang nak jadi betul-betul nak jadi sebab lah aku ni. Memang tak ada rezeki aku lagi lah. Aku cakap, sampai ketua lah aku macam ni. Bodoh. Pasal kan nombor ekor tadi je. Nak aku cakap kan tak live. Kalau dalam kamera ke tidak, dah lama aku bagi kau ni. Memang kesal kawan-kawan. Tapi itulah pengalaman saya. Saya pergi umur kahwin, jumpa makcik dekat Perpecah ni. Lepas tu jumpa pula, memang tiga orang yang saya jumpa ni semua bunian. Baru aku tahu bunian. Nak tanyalah Pak, orang bunian ni dia ada perbezaan tak dengan kita? Beza dia cuma baju. Ada orang kata lah, setengah orang kata perhatikan dia punya ni. Kalau ni kata, ini pun katanya orang. Kalau kita ni kata kan, katanya tu kan. Kalau macam kita ni kan ada alur. Ni kan ada alur. Sama. Hidung ada, mata ada, telinga ada. Tapi dia punya cantik tu. Perempuan ni dah kahwin, dokong anak. Muka dia, ya Allah, aku cakap cantik betul. Kalau dah orang tua, aku je tergoda. Budak muda apa lagi? Lawanya memang cukup lawa dia. Aku cakap, weh gila lah macam ni. Tapi itulah pengalaman aku. Sekali aku dapat panggil, kata adalah satu orang hamba Allah ni aku jumpa macam berumur lah, dia kata. Dia takkan panggil kau lagi dah. Disebabkan MKT tadi. Engkau kira ingkar lah Orang tak ada gigi payah. Jadi nak cerita, patutnya memang dia nak jemput aku lagi sebabkan ikut syaitan. Dapat duit tadi tu, aku pergi nombor ekor. Tapi aku pun tak tahu. Kalau aku tahu benda tu Rik, takkan nak buat kan? Takkan aku buat. Tak tahu. Mungkin rezeki Allah bagi sekejap kat aku. Aku uji kau dengan macam ni. Tapi yalah, ikut syaitan. MKT aku tala.
cerita ni lagi best pada rumah Jepun lah kawan. 3 benda yang aku kena. Mula-mula benda yang teruk kena. Mula-mula duit hilang. Kedua, motor jam. Ketiga, tangan aku stroke. Itulah pengalaman aku yang aku betul-betul tak pernah aku lupa semenjak aku buat karaoke 16-17 tahun ni. Aku DJ merata-rata, aku pergi. Itulah yang aku tak boleh lupa bab karaoke ni. Bab karaoke ni selama, yelah, Om Bunian panggil aku sebenarnya. Aku tak tahu. Aduh, itulah. Tapi duit yang aku dapat 100 tadi tu, memang aku rasa kesal sangat lah. Sebab aku beli nombor ekor tadi tu. Okey. Sekejap. Okey guys, aku rasa ramai yang nak tengok gambar. Gambar yang kau bagi aku tu. Ya. Okey guys, sekarang ni apa nak tunjukkan korang kejadian tempat si Ba ni pergi ke tempat Bunian. Wait, sekarang ni cuba kau tengok gambar yang ini dulu. Okey, sekarang ni kalau kau tengok, sekarang ni tengah tengok. Baik. Kalau kau tengok tepi tu kiri kanan, hutan kan. Itu sebenarnya jalan Pertak tau. Dekat dengan rumah kita orang lah. Maksudnya Ba ni rasa kalau kubu bau Pertak. Okey, itu gambar pertama. Gambar kedua ni yang Ba tunjuk kat belakang ni. Belakang ni itulah tempat dia Ba kan. Ya, tempat aku naik. Itulah dia. Tempat band aku naik. Kau boleh fikir lah kawan-kawan, macam mana band boleh naik atas tu. Tepi tu adalah bukit tau. Tapi macam mana van Ba ni, dia kata kau boleh lalu. Ya, ada jalan terus. Jalan, memang buka ruang jalan. Memang jalan. Macam aku nak keluar rumah kau ni. Bukannya bukit kan. Tak ada bukit, cantik je jalan. Bawa start kereta, jom jalan. Memang tak ada lah bukit ke apa tu, bukan, tak ada. Jalan biasa. Jalan tak sampai ke kampung tu, baru tanah merah. Jadi itulah gambar dia guys. Gambar tu gambar tu. Jadi itulah jadi pengalaman yang aku tak boleh lupakan di selama buat karaoke. Orang yang tahu ya, kampung Stosa Batang Kali, dia orang pun tahu cerita ni. Jadi itulah pengalaman saya masa jadi DJ mau kahwin. Disebabkan tamaknya sendiri, duit lebur, motor jahanam, tangan stroke. 3 benda dia. 3 benda terjadi sebabkan MKT tadi saja. Bodoh betul aku. Sekarang ni main lagi tak nombor? Tak ada. Suai. Sampai tak ada langsung dah. Biar aku kutip tin di jalan, aku nak beli nombor tidak. Nomah marah. Biar gitu susah, jangan beli nombor. Serik dah. Sebabkan nombor tu lah aku rugi segala-gala. Umpama aku dapat diamond besarnya, aku buang macam tu je. Rugi serugi-ruginya rasa. Itu ada kawan cerita Ba pada hari ni pasal karaoke Bunian. Ba, agak-agak kau ada cerita lagi tak yang kita nak sambung lepas ni Ba? InsyaAllah ada. Memang Ba ni dia memang banyak cerita mistik tau guys. Memang sangat-sangat banyak. Dia ni juga seorang perawat yang boleh mengubati orang lah ya. Pun kita bertanya dia nanti. Jadi aku nak ucapkan terima kasih kepada Ba yang sudah hadir pada malam ni. Terima kasih kepada Mami yang sediakan kita punya buah-buahan kita ni, mangga dengan jambu. Nampak. Thank you Mami. Jambu ni mahal tau. Ingat sekilo berapa ni? Ni buah apa? Buah mempelam. Buah mempelam. Okey guys, nanti kita jumpa lagi di next content bersama Ba. Apa tahu korang semua memang suka akan cerita Ba ni. Aku ada tengok lah orang kata Ba cerita mengarut. Tak salah tu. Apa kenal dia daripada dulu sampai sekarang. Apa yang dia cerita, itulah dia sebenarnya Ba ni. Orang rasa pun tahu lah ni. Baik kawan-kawan. Jadi sampai sini konten kita Ba. Apa nak sampaikan? Tapi jangan lupa kawan-kawan, support Apak channel. Dan jangan lupa subscribe. Subscribe saya di TikTok. Bukan subscribe kau, follow kau kat TikTok. Follow saya kat TikTok. Baha 3228. Subscribe tu YouTube. Subscribe kat sini. Ikut kat saya.
Okey. Jadi kawan, selamat Hari Raya. Ba'a selamat Hari Raya juga kan Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin kepada semua. Jadi kalau benda-benda yang saya cerita ni pengalaman hidup saya sendiri. Saya cuma berkongsi. Jadi untuk hibur-hiburkan hati. Sekadar hiburan kita pada malam ini. Okey. Ada pengajaran, ada pengalaman. Jadi kita follow je. Okey guys, tak payah tak payah nak cakap dia apa kenal dia siapa. Apa yang dia kata itulah dia. Jadi sampai sini je konten kita. Assalamualaikum. Salam Aidilfitri dari kami. Makan aman. Bye.